alladhi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina. Jadi perjalanan yang sangat panjang di mana Allah menghadiahkan Nabi Muhammad kerana apa? Kerana Nabi Muhammad pada waktu itu telah mengalami satu ujian yang sangat-sangat berat. Jadi kalau orang sedih ni, kita nak pujuk dia dengan apa? Kalau kamu sedih, kalau kita nak pujuk kamu yang sedih ni, nak buat apa? Biasanya bagi hadiah. Betul tak? Kalau kamu sedih, kamu nangis, biasanya mak ayah kamu akan bagi hadiah. Jadi Allah menguji Nabi Muhammad dengan kesedihan yang tersangat-sangat. Yang pertama, kehilangan Abu Talib, bapa saudara Nabi, sayap kanan Nabi Muhammad. Yang kedua, pada tahun yang sama, Nabi kehilangan isteri yang tercinta, iaitu Sayyidatuna Khadijah. Dan pada waktu yang sama, pada tahun yang sama, Nabi juga baru saja lepas diboikot. Nabi diboikot oleh Arab Jahiliyah pada ketika itu di Mekah. Dan tahun itu sangat-sangat menyedihkan Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak pujuk hati Nabi. Macam mana Allah nak pujuk Nabi? Allah hadiahkan perjalanan yang sangat-sangat istimewa yang dipanggil Isra dan Mi'raj. Di dalam Isra dan Mi'raj, tadi kita dah dengar Isra daripada perjalanan ke Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Nabi naik apa? Nabi naik kereta apa? Nabi naik unta ke? Naik buraq. Buraq ni adalah satu haiwan yang diturunkan khas dari surga untuk membawa Nabi sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj daripada Masjid Aqsa ke langit. Langit ada berapa lapisan? Ada berapa lapisan? Okey, mari sama-sama. Di setiap lapisan Nabi ada berjumpa dengan nabi-nabi dan rasul. Nabi akan berjumpa dengan nabi-nabi yang akan disebut nanti. Jadi sama-sama kita ingat, boleh? Ada berapa langit? Ada 7. Daripada Masjid Aqsa ke langit pertama, Nabi berjumpa dengan siapa? Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi Adam, adalah peristiwa itu saya tak cerita, nanti dipandang pula. Ke langit kedua, Nabi berjumpa dengan siapa? Siapa tahu? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi naik langit ketiga. Ingat masing-masing? Paling kurang kamu ingat benda ni je. Langit pertama Nabi jumpa siapa? Nabi Adam. Kedua Nabi Isa. Langit ketiga Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang langit keempat Nabi berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan yang terakhir Nabi bertemu dengan Nabi apa yang bersandar dekat Baitul Ma'mur. Di langit ketujuh Nabi nampak seorang lelaki yang handsome, yang mirip wajah Nabi sendiri, yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah Kaabah. Kita ada Kaabah tak? Orang Islam ada Kaabah tak?
Kaabah kita? Mekah yang petak tu kan, hitam tu. Itu dipanggil Kaabah. Itu Kaabah untuk siapa? Umat manusia, untuk orang Islam manusia. Tapi ada satu lagi Kaabah, di mana Kaabah ini digunakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipanggil, yang terletak di langit ke-7. Jadi ada seorang Nabi yang bersandar di Baitul Mahmur. Siapakah Nabi tersebut? Zulkifli kan? Siapa betul dia? Nabi Yusuf tak? Nabi Yusuf yang ketiga tadi. Siapa boleh jawab? Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin siapa boleh ulang? Pertama, langit pertama Nabi. Bagus. Kedua, Nabi Isa. Nabi yang ketiga, Yusuf. Yang keempat, Nabi. Saya tak dengar. Hari kelima, Nabi Idris. Yang kelima, Nabi Harun. Yang keenam, Nabi yang menggunakan tongkat. Siapa? Nabi Musa. Yang ketujuh, Ibrahim. Dan berpesan satu perkara yang penting untuk kita. Nabi Ibrahim ada sampaikan dua perkara. Yang pertama, Nabi Ibrahim sampaikan salam. Tolong sampaikan salam tu kepada umatmu, wahai Muhammad. Kita jawab tak salam daripada Nabi Ibrahim? Bila kita jawab? Di tahiyat akhir. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu kita jawab salam daripada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pesan satu perkara lagi. Pesan pada umatmu bahawa di syurga itu tanahnya subur, sungainya, airnya mengalir cantik. Dan tanamlah zikir berulang itu. Nabi Ibrahim berzikir. Dengan zikir itu akan menjadi satu tanaman kita di dalam syurga. Apa zikir itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi itu adalah zikir yang dipesan oleh Sayyidina Ibrahim kepada kita. Dan yang terakhir sekali, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Malaikat pun tidak dapat menaikinya. Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun tak dapat masuk. Kalau malaikat Jibril masuk, dia akan terbakar. Jadi Nabi sendiri yang masuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dari situ Allah hadiahkan kita solat berapa waktu? Bukan 50 waktu. Allah hadiahkan kita umat Nabi Muhammad solat sebanyak 50 waktu. Tapi umat manusia, umat Nabi Muhammad tidak mampu melakukan 50 kali solat pada satu hari. Betul? Akhir sekali didiskaun, tak diskaun. Minta potongan lagi, potong lagi. Akhirnya solat itu menjadi 5 waktu yang kita tunaikan pada hari ini sekarang. Jadi kita solat 5 waktu seumpama kita solat 50 waktu, sebagaimana yang asal Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran kita pada pagi ini, sama-samalah kita menjaga solat 5 waktu sehari semalam, yang mana ini adalah hadiah terus daripada ibadah lain. Puasa
Nabi ambil daripada mana? Daripada malaikat Jibril. Yang diambil daripada Allah. Allah turunkan perintah kepada malaikat Jibril. Jibril melalui malaikat Jibril lah. Lepas tu barulah Nabi Muhammad. Tapi di dalam perintah solat, Allah sendiri yang ambil. Nabi Muhammad sendiri yang ambil terus dengan Allah. Jadi sama-samalah kita menjaga solat kita pada awal waktu. Solatlah dengan sempurna, belajarlah solat dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang bersyukur dengan hadiah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Aku diqauli hadza wa Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.